Hari ini kita akan belajar Jom Bijak Digital. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ini kita akan continue kita punya lecture. Masih lagi dalam numbering system. So, this is a numbering system part 2. So, part pertama dulu saya recap balik. Kita dah buat, kita dah tahu ataupun kita dah tengok berkenaan dengan octal, binary, octal, hexadecimal, and lepas tu kita dah tengok macam mana kita nak convert dia punya semua numbering itulah. So kita dah tengok macam mana kita convert daripada octal, decimal, decimal, octal. So itu semua awak kena tahulah untuk yang first part tu, sebab nanti dalam test mungkin akan keluarlah yang tu. Okay, mungkin akan ada, memang akan ada numbering system, cuma kita tak tahu apa yang akan keluar lah. So part of that akan ada conversion lah, tetapi tak tahu conversion apa. Jadi you kena tengok lah, study dari situ lah. Okay, so untuk hari ni kita akan insyaAllah end of this class kita habis chapter 2, numbering system and coded. And lepas tu minggu depan kita akan sambung dengan logic circuit. Okay, so the real digital lah, the core ataupun dia punya nadi untuk circuit ni adalah logic circuit dan simplify sebagainya. Okay, untuk hari ini saya akan cover dari sudut satu, numbering system ni bila dah ada number system kita kena buat dia punya arithmetic. Okay, so kita akan tengok dari segi macam mana kita nak buat binary tambah, tolak, darab, bahagi. So itu adalah dari segi binary lah. Binary, macam mana kita nak buat binary tambah, tolak, darab, bahagi. And then kita juga akan tengok kepada coded. Kita ada, sebelum tu kita akan pergi ke sign magnitude, numbering sign magnitude, which is they akan representing nombor negatif. And lepas tu nombor negatif lagi, untuk version yang kedua kita ada 2's complement. So selepas kita dah buat mathematics tu, arithmetic tu, kemudian dia ada macam mana kita nak wujudkan nombor negatif dalam binary system. And dia ada dua kaedah, satu sign magnitude, satu lagi itulah 2's complement. So kita akan tengok secara details. And kemudian kita juga akan tengok dari segi kod-kod yang ada untuk numbering system. So dia ada dua yang saya akan discover sekejap lagi, iaitu BCD, Binary Coded Decimal, dan juga Gray Code. Okay, so hari ini kita akan tengok arithmetic, negative number, then kita akan tengok coded. So end of this class, you all guys kena dapat lah benda-benda ni. Alright, so now recap balik yang minggu lepas. So the binary is a base 2. Base 2 ni kenapa dia sangat penting dalam digital system? Because kita ni nak kita nak communicate dengan machine. So bila kita communicate dengan machine ni maksud kata komputer lah, storage lah, networks lah, semua benda-benda itulah yang melibatkan machine. So kita akan, bila kata machine, dia cuma faham on off. So that's why base 2 ni digunakan secara meluas dalam digital. Okay, now so macam biasa, 0 untuk off, 1 untuk on. So ini pula adalah binary addition and the carry shift. So sebelum kita buat binary addition ni,
saya nak recap ataupun saya rasa awak semua dah tahulah cara kita buat penambahan dari segi decimal number. Decimal number ni apa dia? Base 10. Okay, base 10 which is dia ada apa? 0 sampai 9 kan? So bila kita buat penambahan biasa dalam matematik sebelum ni, so kalau decimal number, contohnya kalau kita bagi nombor 23 tambah 18. Okay. So ini nombor biasa lah. So semua orang dah tahu kan. So bila ada 23 tambah 18 ni, so kita akan buat yang first dulu lah. Okay, yang sebelah sini kan. Betul kan? Semua orang buat macam tu. So 8 tambah 3. So kita akan dapat 11. So bila kita dapat 11, kita akan ambil satu ni kita letak di bawah, satu lagi kita carry ke atas. Okay. And then lepas pada tu baru kita tambah 1 tambah 2 tambah 1. So dapat 4. So kita dapat 41. Okay. So same goes to the binary. Cuma isu binary ni dia ada nama pun binary. So dia ada dua karakter sahaja, 0 dan 1. So penambahan dia sangat minimal. So dia hanya ada beberapa rules yang kita tengok kat sini. Dia ada the base rules. So 0 tambah 0, jawapan 0. Okey, dia ada macam ni je penambahan dia. 0 tambah 1, jawapannya 1. 1 tambah 0, for sure 1 juga. 1 tambah 1, jawapan dia adalah 10. Okey, 10 ataupun 2 lah. Tapi 2 tu tak ada dalam binary number. So kita representing dalam bentuk binary number, 2 tu adalah nombor 10. Okey, sebab tu dia kata sum dia 0, carry dia 1. And then dia ada lagi, kalau kita ada satu lagi add adalah 1 tambah 1 tambah 1. Alright, so bila 1 tambah 1 tambah 1 ini adalah 3. Okey, 3 lah. 1 tambah 1 tambah 1 decimal is 3. Tapi 3 tak ada dalam binary number. So bila tak ada dalam binary number, 1 tambah 1 tambah 1, kita convert dia jadi 1, 1. So 1, 1, 1 dekat sum, 1 lagi dekat carry. Alright, so kita tengok contoh yang ada dekat sini. So kalau kita tengok contoh yang ada dekat sini, 1011 tambah 0110. Okay, so simple. 1 tambah 0, jawapannya 1. Okay, yang ni pun 1 tambah 1. Bila 1 tambah 1, jawapannya adalah 10. Kan? 1 tambah 1 adalah 2. 2 is 10. So 10, 0 ni kita letak di bawah, 1 ni kita naikkan ke carry. Okay, macam you buat decimal juga. Okay, tetapi dalam konteks ni sebab dia 01 saja. So macam tu dia punya penambahan dia. Okay, tu beza sikit lah daripada binary. Kalau binary pula kita kan dapat 12, 13 kan. Sebut kita bila jadi 3 kita letak di bawah, 1 tu kita naik ke carry. Sama juga dengan konteks binary ni pun. Cuma binary ni macam saya cakap tadi, dia ada 0 dengan 1 sahaja. So lepas itu kita tambah yang ni, 1 tambah 0, 1 tambah dengan 1 dapat 10 juga. Okey, 10, 0 duduk di sini, 1 ni naik ke atas lagi. Okey, dan bila 1, ini yang akhir, 1 tambah 1 tambah 0 dapat 10. So bila yang akhir sama juga dengan decimal, kalau kita tambah, contohnya kita tambah berapa? 93 tambah kalau sini 41 kan, 93 tambah dengan 9 kan. So bila kita tambah 93 tambah 9 dapat 12, 2 1 di tangan. Bila kita dah ada 1 tambah 9 jadi 10 kan. 10 kita letak yang MSB 10. Same dengan, sama juga dengan yang ni, bila 1 tambah 1 adalah 10, kita letak di sini 10. Okey, so ini binary punya penambahan. Okey, saya tunjuk lagi satu contoh sebab binary ni yang ni dia tak buat contoh yang 1 tambah 1 tu.
Okay, so untuk satu lagi contoh. Sebagai contoh, saya ambil 1011, okay, tambah dengan 111 contoh. Okay, so kita buat penambahannya ni. So macam mana kita buat penambahan ni? 1 tambah 1, 1 kosong lah. Okay, 1 kosong, kosong di atas, 1 di atas. Bawa, carry macam biasa. Okay, ini 1 tambah 1 dapat 1 kosong, tambah 1 dapat 1 1. So 1 1, so 1 ni duduk di bawah, 1 ni naik di atas. Okay, very simple. 1 tambah kosong tambah 1 dapat 1 kosong. So kosong di sini, 1 di atas. Once again. So 1 tambah 1 dapat 1 kosong juga, kosong masuk di sini dan akhirnya yang 1 ni letak di depan. So 1101 tambah 111 dapat 101010. Okay. So you boleh check balik, double check balik benda ni dengan convertkan this number into the decimal number. So bila you convert kepada decimal number, then you dapat apakah nombor yang ni lah. Kalau dalam konteks ni 1011 ni nombor berapa? 11 kan? Decimal number dia nombor 11. 111 adalah nombor 7. So 1 tambah 7 is equals to the 18. Alright, then 18 you convert dia dalam bentuk binary. Macam mana kita nak convert 18 dalam bentuk binary? So kita buat yang tu lah, 2 tu. Okay, so dapat 9 bagi 0, kemudian bahagi lagi 2. So dapat berapa? 4 bagi 1, 2 lagi. So dapat 0 bagi 2, bagi 2 dapat 1 bagi 0, bagi 2 dapat 1 bagi 0. So bila dia dah 0, kita nak tengok binary, kita dari bawah ke atas. Conversion last week. Recap balik. So the answer is 10010. So equals to the answer yang kat sini lah. So itu adalah 18. Okay. So itu adalah penambahan binary. And then kita tengok pula kepada penolakan binary. Subtraction. Subtraction and the values of the borrow. Okay, yang ini kita kena faham. Kalau tadi satu tu, saya rasa kita just tambah satu dekat atas dan saya rasa you all boleh faham lah kan. So yang ini borrow ni dia ada special sikit. Bukan special lah, maksudnya dia ada konsep dia sikit. Sebenarnya, bila kita buat penolakan, contohnya dalam decimal punya penolakan, so kita katakan nombor tu adalah, nombornya adalah berapa? Okay, so nombor dia contohnya 52 tolak 18 kan? So 52 tolak 18, kita tak boleh buat 2 tolak 8, tak boleh. So kita borrow dari sebelah. So kita borrow berapa dari sebelah? Kita borrow 1, kita borrow 10. Kenapa kita borrow 10? Sebab dia decimal, asas 10. Okay, kalau you dapat yang tu, senanglah untuk you nak buat subtraction apa-apa numbering system pun. Okay, so dalam di sini, kalau kita nak buat binary numbering system kita nak buat subtraction, so kita kena borrow berapa? Kalau binary kita kena borrow berapa? Kalau borrow dia bagi berapa? Kalau yang ni kita borrow baru 1, so sini jadi 4, sini jadi 10. 10 tambah 2 jadi 12, betul? So kita pinjam berapa? Kita pinjam 10. Okey. Kita pinjam apa? Kita pinjam asas dia. Okey, kalau decimal asas 10, kita pinjam 10. Binary asas berapa? Asas 2. Jadi kita pinjam, dapat dekat orang yang pinjam tu 2. Dia tolak 1 lah daripada kawan yang bit yang MSB tu. Dia tolak 1, tetapi dapat kepada kawan tu 2. Okey, sama juga dengan ni, dia tolak nombor 5 ni, dia tolak 1 kan? Dia tolak 1, 4, 5 tolak 1 jadi 4. So yang dapat dekat dia adalah 10. Okey, dapat yang kat kawan sebelah. Alright. Same goes to the binary. Dan sama juga dengan octal.
kalau octal, bila kita tolak dengan octal, so kita pinjam dari sebelah, so dia pinjam berapa? Dia pinjam 8. Macam gitu je. Kita kena faham dia punya asas dia dulu. Okey. So kalau macam ni 10, 12 tolak 8, so jadi berapa? 12 tolak 8 jadi berapa? 4, betul? Jadi 4 tolak 1 jadi 34. So ini asas decimal number lah. Okey, so untuk yang kita perlu tahu ni, berapa kita nak pinjam. So itu yang penting dalam subtraction. Sebab subtraction ni dia mesti ada borrow. Okey, sebab tak ada subtraction yang tak ada borrow. Tapi akan ada equation ataupun operation yang ada borrow. So macam mana kita kata borrow? So macam itulah. So the base rules is 0 minus 0 is equals to 0. Okay. And then 1 minus 0 is equals to 1. 1 minus 1 is equals to 0. 0 minus 1 is kan. So kalau tak boleh, so dia tolak jadi 1, 1. Okay. Kenapa dia 1, 1? Sebab dia pinjam berapa? Dia borrow 1, dia jadi 0, 1 lah. Okay, sum tu jadi 1, borrow pinjam 1 dari kawan sebelah. Alright, so dia jadi berapa? Sebab apa? Sebab 2 tolak 1 is equals to 1. Okay. So, kita tengok operation yang dah buat kat sebelah sini. 1010 is 10 10 tolak 1101 adalah 5. Okay, how do you get 101 is 5? Last week, macam mana? 2 kuasa 1, 2 kuasa 0 tambah 2 kuasa 2. Kenapa? Ini adalah 2 kuasa 0, inilah 2 kuasa 1, inilah 2 kuasa 2 dan seterusnya. Dan tengok yang activate. Activate tu tengok yang ada nilai 1. So tambahkan dengan nilai dia untuk hasilkan nombor decimal. Ini last week. Okay. 2 tambah 4, 2 kuasa 2 adalah 4, tambah 2 kuasa 0 adalah 1, so equals to 5. So 10 tolak 5, jawapan 5. So ini adalah dalam decimal. And then kita buat tengok penolakan dalam binary. 1010 tolak 0101. And then 0 tolak 1 boleh? Tak boleh. Kan? 0 tolak 1 tak boleh. Jadi kalau 0 tolak 1 tak boleh, kita kena buat macam mana? So kita kena pinjam dari sebelah. So sebelah ada 1, kita pinjam 1 tolak 0, 1 tolak 1, borrow 1, 1 tolak 1 jadi 0. Kita pinjam berapa? Kita pinjam 2. Okay. So 2, you boleh buat 10 tolak 1, either 10 tolak 1 ataupun bear in mind, kita pinjam 2. So 2 tolak 1 je. 2 tolak 1 is equals to 1. Okay. And then dah pinjam 0, so 0 tolak 0, so dapat 0 lah. Alright, then yang ini bila dia dah 0, di sini 1 pula. 0 tolak 1 tak boleh, so dia kena pinjam dari sebelah satu lagi. So dia pinjam dari sebelah, 1 tolak 0, tolak 1 jadi 0 lah. Okey, yang sebelah yang atas MSB tu jadi 0, and then dia pinjamkan 2. So 2 tolak 1 against dapat jawapan 1. So answer dia akan jadi 101. Convert dia 101 is equals to 5 lah. Okay, so 10 minus 5 is equals to 5. Faham? Yang kat belakang sana faham tak? Nampak tak? Okay, kalau boleh datang ke depan ni, yang semua yang ada kat belakang sana, saya nak tengok muka. Pindah ke depan ni. Ada banyak kosong kan? So pindah kursi-kursi yang boleh stack ni. Alright, so berapa orang yang kat belakang sana yang duduk belakang member tu, pindahkan ke depan. Ada ni kursi kosong. So masuk duduk tengok kat depan, lebih senang. Okay. So, next. Selepas subtraction, okay, ada tambah, ada tolak. Kemudian, kita akan tengok kepada multiplication. Multiply. Alright. Okay. So kita akan tengok kepada multiply. So multiply, macam mana pula multiply? Multiply ni darab lah.
Okey, kalau kita buat base 10, multiply base 10, dia agak susah sikit lah kan. Sebab apa? Sebab multiply base 10, dia kena consider 10 number. Tetapi multiply untuk logik ni lebih mudah. Sebab dia ada kosong kanan 1 saja. Dan multiplication pun sama je. 1 kali kosong, kosong. Kosong kali kosong, kosong. Kosong kali 1, kosong. 1 kali 1, 1. So, kali kosong kali kosong, kosong. Kosong kali 1, kosong. 1 kali kosong, kosong. 1 kali 1, 1. Jawapan dia. Okay, simple. And then kalau kita nak buat, bila kita nak buat ni multiply by 0 is all zeros, multiply by 1 is copy that number. Alright, ni multiply lah macam biasa je. Okay. So ini dia punya hint dia ataupun cara kita nak buat multiplication. Tapi dalam contoh dia tak bagi pula. Saya kita tengok dalam contoh saya kita buat yang ada kosong. Okay. So macam mana dia buat multiply by kosong? Macam biasa kita buat multiply yang dekat decimal number. Kan? So 1 kali dengan yang ni. 1 kali dengan yang ini. Normal lah. Alright. Then hasil jawapan 101. Okay. Kemudian 1 yang di sebelah bit yang kedua. So darabkan dengan 101 juga dapat jawapan 101. Kita turunkan selari dengan bit dia. Macam kita buat dalam pendarapan desimal juga. Okey. So lepas tu kita tambah 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0 tambah 1 jadi 1. So equals to the 1, 1, 1, 1. Alright. So ini number dia apa dalam apa nama ni decimal. 101 nombor berapa? Nombor berapa 101? 5. 11 nombor 3. Okey, yang ni kena hafal Okey, yang ni you all kena ingat lah. Tapi mungkin lah baru minggu lepas. So, mungkin dengan seminggu kan. Tapi dia macam darab lah. Okey, numbering decimal ke hexadecimal tu kalau boleh ingat lah. Mungkin A, B, C, D, E tu mungkin lambat sikit. Tetapi at least you ingat sampai 9, 0 sampai 9. Okey, 9 is a 1001. Okay, 10 is 1010. Then lepas tu lah. Okay, 5 times 3 is equals to 15. 15 is the F. F is a 1111. Okay. Kalau tak tahu macam mana dapat 1111 ni macam mana? 200, 201, 202, 203. 203 is the 8. Ni adalah 4. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 1 is a 15. Okay. So itu untuk awal ni macam itulah. Kemudian dah lepas ni dah selalu dengan digit. Sebab numbering system ni kita bukan guna kat digit saja. Digit ada dua, digit 1, digit 2 you akan belajar kan. So both of digit 1, digit 2 akan belajar binary system. And then hexadecimal. Kemudian you akan continue lagi dengan numbering system ni dekat microprocessor, microcontroller, semua tu pakai numbering system. Kemudian kalau kita nak buat architecture untuk komputer pun juga pakai numbering system. Base 2 dan juga base 8. Famous lah dua ni. Base 2 dengan base 16. Hexadecimal. Okay, binary dengan hexadecimal. Dua ni memang cukup famous. Okay, so saya proceed dengan satu lagi contoh untuk darab. Sebab darab tadi tu dia darab satu-satu saja. So for example, kita ada 1010. Kita darab dengan 101. Okay. So what is the number? 10 kali 5. Okay. Dalam binary lah. Dalam decimal 10 kali 5. So dapat 50. Okay. Now, macam mana kita nak buat benda ni? As simple as that. Macam tadi juga. So 1 kita akan copy balik nombor 1010. Alright. Kemudian kosong. Kosong nak buat macam mana? Kosong kita buat 0, 0, 0, 0. Okay, sebab ialah kosong kali semua ni dapat kosong lah. Macam you buat dekat dalam tu lah. Okay. And then 1010 kali dapat di nombor 3 0101. Okay.
So 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 tambah 0 tambah 1 dapat 1, 0, 0, 1 di tangan dapat 1, dapat 1. Okay, now change this to the decimal number. So that one is the 2 minus 2, 201, 202, 203, 204, 205. Okay, 201 is a 2, 204 berapa? 48, 16. So 16, 2 kuasa 5 adalah berapa? 32. 32 tambah 16 dapat berapa? 48. 48 tambah 2 dapat 50. So 50 same sudah 50. Itu macam mana kita nak semak lah. Alright. Apa lagi? Tadi saya ada teringat waktu time tu. Tak apa, nanti kalau saya teringat saya cerita lagi. Saya rasa itu je. Okay, next. Yang terakhir untuk kita nak tengok proses ini adalah division. Okay. Apa tadi? Oh, okay. Baru saya teringat. Okay. So, bila kita nak buat contohnya 1010 darab dengan 100. Contoh. Kan? Kita boleh buat direct conversion ataupun direct pendarapan dia. Macam kita duk belajar dekat decimal jugalah kan. Kalau decimal 5 kali 100 dapat 500. Kita buat macam mana? 00 tu letak, lepas tu darab dengan 1 kali 5 kan. So same goes to this one. 00 is 00 then 0101. So that is the answer. Sama je dengan penambahan decimal. Okey, dah ambil gambar dah. Oh, cakaplah kau nak ambil gambar, saya nak buat piece. Alright. Generasi Z memang selalu ambil dia sebab generasi TikTok kan. So you all banyak video. Okey, tak apalah, buatlah kalau itu cara kaedah yang you all nak belajar dengan mudah. Alright. Now next, the next is division. Division ataupun bahagi. Okay, so ini bahagi. Familiar, yang kita familiar base 10 and then yang binary base is the base 2 lah. So kalau kita tengok familiar yang kita familiar 2 bahagi 6, cara kaedah yang conventional lah ataupun bukan per lah. Ini cara mungkin darjah 2, darjah 3 dulu you all belajar kan. So macam benda ni lah. Okay. So macam ni dia buat benda macam ni, dia sama lah. 2 bahagi 6 berapa dapat? Apa yang kali dapat 6. So dapat 3 di atas, 3 kali 2 dapat 6 baki kosong. Okay. So for the binary punya numbering ataupun binary punya, untuk binary punya division sama juga 10. 10 ni adalah 2, 110 ini adalah 6. Kan? 1106. Okey. So kita buat pembahagian macam biasa juga. 10 ni 10. So 11 kita ambil lah 11 ni macam selalu yang macam kita biasa buat kan. So yang macam kita duk buat dulu lah dalam division biasa pun. Kalau 10 bahagi 11, berapa dapat jawapan ni? 1 lah. Okey, 1 kali 10, so hasil dia 10. So dapat 10, tolakkan dia minus. So baki 1. Baki 1 buat turun kosong ke sini 10. So 10 sama juga. So 10 apa yang baki 10? 1 lah. 1 answer 10 baki kosong. So answer is 11. Okey. Dia juga boleh ada pembahagian ini, boleh juga akan dapat ada reminder. Ada baki. Macam biasa dengan tu juga. Kalau ada baki nak buat macam mana? Kalau katakan ada baki, kita macam biasa perpuluhan dan kita letak turun lagi kosong. Sampai berapalah perpuluhan yang ada. Okey, kalau kita nak buat sama je dengan decimal. Cuma dalam binary ni dia nampak macam serabut sikit sebab number dia banyak. As I mentioned earlier, memang binary sebab kita nak go
close dengan binary numbering system ni, kita go close to the machine number. Tapi problem dia macam saya cerita sebelum ni, numbering system kenapa ada numbering hexadecimal, kenapa ada kenapa ada BCD code, kenapa ada semua tu adalah untuk memudahkan manusia nak communicate dengan machine. Sebab binary memang macam tu. Binary ni adalah machine code. So machine code ni dia ada 12 10 10 10 on off on off on off. Itu je yang dia ada. Okay, jadi kita pula nak learn the machine code is hard to us lah. Kenapa? Takkan kita nak kena hafal satu benda tu, cerita dia sikit je nak kena buat, tapi nak kena hafal 10010. Kali dengan 0110 macam tu kan. So that's why kita ada numbering system yang representing macam contoh hexadecimal. 1 2 3 4 5 sampai A B C D E F kan. Itu adalah 4 bit. Dalam binary dia jadi 4 bit. Kan, yang sebelum ni kita dah buat lecture sebelum ni, dia jadi 4 bit. Kalau octal pula, dia 3 bit. Kan? Sekejap lagi kita tengok BCD. Alright. So, setakat ini, cuma sekarang ni, dalam konteks kita buat long division binary ni, kenapa perlu? Sebab lepas ni, kalau kita nak buat contohnya macam calculator, kita nak buat machine calculator dengan menggunakan logic code, kita kena tahulah benda ni. Sebab calculator pun same juga, sama juga. Bila kita pakai logic code pun sama juga. Logic code dia hanya ada 0101 sahaja. So itu yang menjadikan kita kena tahu guna dia macam mana. Alright. So macam awak buat minggu ni, awak buat apa? Awak ada buat lab kan? Awak ada buat lab, betul tengok kod-kod apa tu, tengok IC tu dia keluarkan value 1010. Dia keluar macam tu lah. Kita je yang translate balik. Kalau 10 tu apa? 10 tu 2. Kalau 11 tu apa? 11 tu adalah 3. Macam tu. Kita yang translate dia balik. Okay. So habislah tentang division. Kita dah belajar tambah, kita dah belajar tolak, kita dah belajar darab, kita dah belajar bahagi. Okey. So setakat ni okey ke? Digit ni dia memang bila dah masuk part yang betul-betul digit, dia memang ini fundamental of digit. Fundamental of digit ni dia macam subjek sejarah lah, dia boring ni kan. Macam tu sikit lah. Tapi tak apa. Kena tahu fundamental. Sebab kita kena belajar fundamental dan ini asas yang awak perlu tahu. Dia tak boleh nak skip benda ni. You kena tahu benda ni supaya ke depan ni, bila kita masuk bab logik nanti, dia lebih interesting sikit. Sebab bab logik nanti dia akan ada application. So, application tu, kalau kita tak tahu fundamental, macam mana kita nak apply benda tu? So, that's why kita kena belajar dia punya fundamental ni. InsyaAllah minggu depan kita akan tengok logik. Agak macam okey sikit lah. Kena faham lah. Okey sikit ke? Okey sikit sebab dia pening sikit. Pening dia jadi okey lah. Kan? So, lepas pada tu, dalam numbering system kita, dalam numbering system decimal ke apa benda kan, dia bukan sahaja ada satu number sahaja. Dia bukan ada satu number positif sahaja. So, dia ada juga number negatif. Jadi, nak samakan, tetapi dalam apa nama tu? Dalam komputer ataupun dalam mesin, dia tak ada negatif. Dia mana ada button. Dia 1010 dia, so dia tak ada number negatif. Okey, tapi kita nak wujudkan number negatif dalam binary system. So, dia orang engineer yang awal-awal dulu, pemikir-pemikir, dia buatlah beberapa version untuk nak wujudkan number negatif ni. So, sebab apa? Sebab real life kita pakai number negatif. Tapi dalam mesin tak ada number negatif. Mana boleh? Mesti kena ada number negatif juga. Sebab nak samakan, at least kalau kita nak buat machine calculator, kita nak buat calculator, mesti nak kena ada number negatif juga. Yang representing number negatif. Sebab kalau kita duk tambah nombor positif saja, memanglah seronok kan, tambah nombor positif saja, maksudnya untung je lah kan, tak rugi-rugi kan. Kalau orang berniaga memang dia nak positif je lah kan. Dan juga kalau kita hidup pun, kita memang nak yang positif. Positif, otak kita kena positif. Tak boleh nak negatif. Kan, negatif ni apa? Digit ni susah. Kan? Sama juga mentality yang awak dah semai waktu time awak SPM dulu.
Siapa ambil AdMat? Oi, AdMat gila weh, AdMat. Mesti, tak boleh tu AdMat. Tetapi kalau paradigm tu berubah, kan, AdMat ni senang je. Kan? Tengok bila saya cakap AdMat senang. Cik ni. Tapi betul, itu adalah paradigma. So, kita kena positif. Digit is very simple. Kan? Kita berusaha untuk belajar. Tetapi kalau awal lagi kita letak set kita adalah, oi, apa ni digit ni? 1010. Oi, tak faham ni. Dan otak kita ni satu anugerah yang hebat daripada Allah. Dia boleh pengaruh kita supaya kata benda tu senang atau benda tu susah. Sesusah mana benda tu, kalau kita sentiasa positif, kata benda tu kita boleh buat dan kita boleh buat. Benda tu sebenarnya betul. Mind setting. So sebab tu kita nak kena ada aura positif. Kita tak mau aura negatif. Kan? Aura negatif, contohnya kawan-kawan yang ada aura negatif. Kan? Kita kena kurangkan, elakkan aura negatif. Contohnya, kawan yang aura negatif. Kan? Dia tidur dalam kelas. Kan? Bukan, dia okey. Sebab apa? Aura dia tidur dalam kelas, tetapi dia tak separate kepada rakan-rakan. Dia nak tidur, dia tidurlah sorang-sorang dia kan. Aku ngantuk, ada ni ajak apa tau, tak faham apa, tidur. Tak apa. Itu okey lagi. Ada yang suka separate aura negatif. Macam mana? Mengantuk. Kau member ke bawah. Weh, awak mengantuk lah. Lecturer ni ajak apa mengantuk lah. Tak mengantuk lah. Nampak? Kita yang segar-segar nak tengah ni pun, member tu tengah mengantuk dan dia ada sifat, tak tahulah, dengki ke apa kan. Dia pun tengok member tengah segar, baik aku cakap, aku mengantuk lah. Han, tolong picit aku sikit, aku mengantuk lah. Yang perempuan tu duduklah picit kawan dia kan. Ada tak kat sini? Ada kan. Tapi, kalau ada orang macam ni, this is a toxic. So, elak kan. It's much better than you nak tidur, you tidur. Macam kawan awak yang sebelah ni kan. Kiri kanan semua tengah semangat, dia tidur. Tak apa. Dia tidur sini. Mungkin semalam dia tengok bola sampai mungkin tim dia main kot. Tengok bola semalam. Bola tak tengok. Bola pun tak tengok. Apa pun tak tengok. Tidur tak cukup. Kan? Tak tahulah apa you buat. Mungkin you bangun tahajud. Kan? Tak tahulah kan? Jadi tak apa. Kalau sendiri-sendiri tu tak apa. Alright? Okay. So, turn back to this. Apa nama tu ni. Saya perasan seorang daripada kawan awak tak datang Pasal apa? Dia sudah pergi Johor. KL? KL bukan ada undi pun. Saya ada pergi KL. Oh, yang tu Yang IC tu Ya kau. Ini kawan yang positif. Backup kawan. Aku tanya dia tak betul. Awak siapa nama? Nirushen. Tak apa. Saya pick up. Kalau tak betul, saya tanya Barata nanti esok. Okay, tak apalah. Alright. So, okay. Again, lecture ni sangat dia sangat penting lah sebenarnya dalam study dekat universiti ni. Dia ada 14 minggu je. Lecture ada 14 minggu. Dan dalam masa 14 minggu tu, semua yang dalam lecture tu akan masuk ke dalam final. Hujung dia akan test dengan final lah kan. So final ni, siapa yang buat? Lecturer tu juga yang buat. Dia yang mengajar, dia yang buat soalan final. So dia control everything. So, sini soalan bocor sikit lah kan nak cakap dengan awak. So kalau you tak datang kelas, macam mana you nak tahu? Kalau kita kat sekolah dulu, KPM yang set soalan. Jadi semua cikgu sekolah akan buat ramalan je. Soalan ni keluar, soalan tu keluar, soalan ni keluar. Tetapi bila you dah sampai ke level ni, so semua yang set soalan, either saya ataupun tenaga pengajar yang lain lah. Kalau untuk digit, saya dengan Puan Faradila lah yang akan set soalan. Dan apa yang saya stress dalam kelas ni, sepatutnya you kena take note lah. Mungkin ada part-part yang saya stress tu akan masuk ke dalam
exam. Sebab saya yang kontrol semua, saya dan Puan Farila yang akan kontrol soalan, lepas tu PNP, Education Teaching and Learning. That's why every session adalah penting lah untuk you all attend. Okay? Okay, and then look at to this one. Patah balik kepada magnitude. Okay, untuk first version, bila dia buat ni, dia namakan sign magnitude. Okay, numbering system ni dinamakan sign magnitude untuk nak mewujudkan nombor negatif. Kenapa ada version-version ni? Ini adalah kaedah orang dulu ataupun awal dulu untuk kita nak buat number negatif, untuk wujudkan number negatif. Okay, so yang first version dia keluar sign magnitude. This is on the human intuitive toggle. So apa maksud dia kat sini? So dia ada bit yang terakhir iaitu bit MSB dan juga magnitude. Okay, this is a bit yang terakhir ni nama dia sign bit, which is MSB, and then diikuti dengan magnitude. Magnitude ni apa? Numbering lah, number yang ada lah. Okay, sign yang ujung sekali tu adalah kalau dia kosong, dia akan positive number. Kalau satu, dia jadi negative number. Okay, for example, ada tak kat sini example? Tu problem. Okay, sebagai contoh, kalau kita nombor 5. Okay, nombor 5 kita berapa? 101 kan? Okay, 101. Kalau dalam 4-bit system number, kalau dia kata ni 101, nombor 5, kalau 4-bit system number, dia ambil magnitude 4-bit, so akan jadi 0101. Okay, ini adalah nombor 5. Okay, bila ada sign magnitude, so dia tambah satu lagi bit dekat ujung ni. Kalau nombor 5, dia akan jadi 0010. 00101. Okay. Kalau negatif 5, so this one is a positive 5. So kalau negatif 5, dia akan jadi 10101. Which is yang ini dia akan ambil sebagai magnitude dia, dan yang ini dia akan ambil sebagai simbol ataupun sebagai sign dia, which is positif ataupun negatif. Okay, lama juga dia orang pakai sistem ni. So bila dia orang buat sistem ni, ada satu masalah yang tak dapat settle, iaitu masalah kosong, zeros. Dalam numbering system, dia tidak ada positif zero dan negatif zero. Tetapi once bila kita pakai sign bit, sign magnitude ni, dia ada dua pula zero. Okay, dia ada 0000, ini 3 bit number lah, 3 bit system number, 4 bit system number, tapi yang hujung ni adalah sign magnitude. Ini adalah positif 0. So 00 yang ni pula 100 adalah negatif 0. Which is this is not tak betul lah. Bila kita nak buat ni, kita nak go further dengan version ni, so dia jadi tak betul. Kan? Kenapa kita ajar? Ini saya ajar juga sebab untuk you all kena tahu asas dia, asas awal untuk kita nak buat negatif dengan positif number. Okay. Lepas tu dia keluarkan. Kemudian antara isu yang lain adalah dia punya circuit sangat kompleks. Sebab dia nak kena pertimbangkan negatif yang dekat hujung tu. Macam mana dia nak buat benda tu jadi negatif dan positif. Nak buat tambah penambahan pun jadi susah. Okay, sebab apa jadi susah? Sebab nombor yang sama, lepas tu ujung pula nak tengok negatif. So macam mana dia nak buat negatif tu dengan pendarapan atau penolakan atau penambahan secara terus. So dia jadi susah nombor ni. Nak buat circuit dia akan jadi, addition circuit je dia dah jadi mudahlah sikit. Tapi yang subtraction dia jadi lagi kompleks sebab negative number ni. Okay. Lepas tu, dia keluarkan satu lagi version numbering system yang ini dinamakan two's complement paradigm ataupun two's complement numbering system. Okey. Yang ini idea asal dia adalah untuk eliminate yang tadi tu lah, yang hard zero, double zero tu. So macam mana, apa itu two's complement? Two's complement ni dia buat apa? Okey, two's complement ni dia buat, tak payah tengok yang ni lagi. Okey, plus number ni untuk dia nak hasilkan negative number lah. Okey. Alright. Untuk kita nak convert two's complement ni, contohnya number 3. Positif 3. Okey.
Bila kita nak convert nombor positif 3 untuk 4 bit, yang dalam konteks ni dia pakai 4 bit protokol, 4 bit numbering system. So, nombor 3 dia adalah 0011. So, ini adalah nombor 3. So, untuk kita nak jadikan dia nombor negatif 3, kita perlu buat 2's complement. 2 kali komplement. Okey. Komplement yang pertama, step yang pertama, kita invertkan semua number ni, kita invertkan bit by bit. Which is kita tambahkan gate not lah. Invert apa? Not gate. Not gate saja kita tambah. So, first kali 0011 kita invertkan dia, jadilah dia 1100. Okay. So, itu yang pertama. So, 1100 itu yang pertama. Kemudian, untuk second step, because this is a 2's complement kan. So, untuk second step, dia tambah 1 pada LSB. Dia tambah 1 pada hujung sekali LSB. So, which is 1100 tambah dengan 1 dekat hujung. So, dia jadi 1101. 1101 ini adalah number negatif 3. Okay. So, kalau dekat sini, kita tengok 4 bit ini adalah berapa 4 bit. Yang nombor terakhir dia akan jadi 1111. Okay. Ini kalau kita tengok daripada ratio atau range pula. Okay. Dia jadi dari 0000 sampai 1111. Okay. Dia ada berapa? 15 number kan. So, dia boleh representing kalau kita buat range, dia boleh representing positif 7. Dia boleh representing 0111 sampai 1111. Ini range dia dari 0000. Ini nombor positif, yang ini nombor negatif. Okey. So, nombor negatif dia, nombor positif dia adalah yang inilah. Okey. So, nombor negatif positif dia ada, kalau kata 4 ni dia ada 16 bit. So, dia bahagi by 2. So, dia akan ada positif 7 sehingga negatif 7. Termasuk kosong lah. 01, kosong ada satu karakter. Negatif 7 adalah satu karakter. Dan positif 7 adalah positif 7 adalah. Ini range dia. Okey. So, bila kita buat 2's complement ni, kita nak semak lah whether 2's complement ni boleh pakai ke tak boleh pakai untuk kita nak buat 2's complement. Okay? So, sekarang ni, contohnya kita nak buat, tadi isu dia adalah nombor tolak kan. Bila kita tolak dengan sign bit magnitude, sign magnitude, dia susah nak tolak. So, kita tengok pula bila kita buat 5 tolak 3 untuk 2's complement. Alright. So, bila 5 tolak 3 ni, kita boleh convert dia juga. You belajar nombor negatif kan? So, 5 tolak 3 ni, kita boleh jadikan dia sebagai 5 tambah negatif 3. Okay? So, kita boleh buat tambah dia 5 tambah negatif 3. Kita pakai tambah, adder dengan nombor negatif. Sama kan? Kalau kita belajar matematik dulu, 5 tambah negatif 3 is equals to 2 lah. Betul? 5 tolak 3 sama dengan 2 juga. Kan? So, basically, kita buat benda ni. So, first, kita dah convert. Kita dah convert tadi nombor 3 kepada nombor negatif 3. 2's complement. Yang ni kan? So, nombor negatif 3 adalah 1101. So, 5 adalah 0101. This is nombor 5. Negatif 3 pula adalah 1101. Okey, yang ini kita buat apa? Kita tambah. Alright, untuk kita dapat dia punya answer. So, bila kita tambah 1 tambah 1 tambah binary macam biasa. 1 tambah 1 dapat 10. So, 0 kat sini, 1 kat atas. 1 tambah 0, 0 dapat 1. Okey, 1 tambah 1 dapat 10. 0 dekat sini, 1 dekat atas. Okey, 1 tambah 1 dapat 10. 1 kat situ. Okey. So, the answer supposed to be 10010. But because this is a 4-bit numbering system, so yang carry ni kita neglect. Okay, kita just ambil 4 bit yang
pertama sahaja. Maksudnya kalau ada nombor yang di depan ini ada apa-apa nombor, kita neglectkan dia. So kita ambil 4 bit yang pertama. So jadilah nombor dia 0010. 0010 convert kepada decimal. So number dia akan jadi 2. So 5 tambah negatif 3 sama dengan 2. 5 tolak 3 sama dengan 2. So that's why kita buat 2's complement ni, dia settle 2 masalah. Tambah boleh, tolak pun boleh. Okay, kalau sign magnitude tadi tolak susah. Dia nak buat macam mana tolak? Kan? Dia pakai kaedah macam mana tolak. Okay? So itu antara sebab kita buatlah. Alright? Sebab komputer ni akan avoid subtraction entirely. Yang ini sebab subtract ni kita ada logik kita buat, tapi biasanya kita buat adder tu kita boleh buat by logic gate. Subtraction adalah kita ambil daripada kita buat subtractor tetapi menggunakan adder. Macam mana nak cakap kan? Adder kita boleh buat. Adder ada dalam komputer, ada dalam logic kita boleh buat. Tapi subtractor kita namakan dia subtractor, tetapi subtractor itu adalah yang kita tambah nombor negatif tu. Maksudnya kalau kita nak buat subtractor, kita ada 5 tolak 4. So untuk subtractor tu kita buat adalah 5 tambah negatif 4. Itu kita jadikan dia subtractor. Sebab dalam komputer ni dia tak boleh nak buat 5 tolak 4 tu, dia tak boleh. Dia boleh buat tambah je. Sama juga dengan banyak-banyak dalam kalkulator pun sama juga. Dia buat penambahan tu dia buat penolakan itu menggunakan penambahan number negatif. Okey? Okey, now kita tengok yang ini pula dia nak start dengan positif 5 dan dia nak hasilkan apa ni, negatif 5. Okey, macam mana kita nak buat daripada positif 5 nak jadi negatif 5? First, kita buat apa? First, kita invert each bit. Okey, 0101 kita invert jadi 1010. Okey, tambah gap apa ni? Tambah gap not je. Gap not macam tu kan? Tambah gate not. So, 1 akan jadi 0, 0 akan jadi 1. Toggle. Alright? So, dah dapat 1010, kita tambah 1 dekat LSB. Belakang, bawah sekali. Bit yang pertama, LSB. Kalau dalam decimal ni, dia panggil SAR lah. Dekat SAR. Kan? Atau numbers. Kalau yang belajar dalam DLP ni, dia panggil numbers. Kalau belajar bahasa Melayu, dia panggil SAR lah. Okey, ataupun dalam binary kita panggil LSB, least significant bit. Okey, kalau yang besar most significant bit. Least significant bit adalah bit yang paling kecil, iaitu bit 0. Bit 0, yang ni bit 0, yang ni bit 0, yang ni bit 1, bit 2, bit 3 lah. Okey. Kita tambah dekat LSB. Okey. So tambah 01 jadilah 1011. So that one is the negative 5. Alright. So, bila kita dah dapat negatif 5 dekat situ tadi, so sekarang kita nak buat penambahan 3 tambah ataupun 3 tolak 5. Berapa hasil 3 tolak 5? Kan? Jadi, 3 tolak 5 boleh dibuat juga seperti 3 tambah negatif 5. Okey? So, itu yang dia cuba maksudkan dekat sini. Kita buat negatif, tapi kita buat tolak, tapi kita proses dia, kita buat positif. Kita buat tambah nombor negatif. Saya rasa kalau awak dalam mathematics, benda ni senang faham lah. Kalau belajar mathematics kan, macam tu lah, macam ni pun. Sebab tu kata engineering dengan matematik ni dia tak boleh lari. Kan? Dia kena juga, kalau you all dekat SPM tu you tak minat matematik, bila you datang buat engineering ni, you rasa matematik tu rugilah dulu. Kenapa aku tak belajar matematik dan skor? Sebab dekat engineering ni dia lagi susah. Matematik dia ada Laplace, ada
Kalau you belajar signal nanti, you akan belajar Laplace, you akan belajar apa lagi lah. Apa yang dulu ada belajar dulu. Kameran ni siapa? Diffusion dengan kameran dengan perbezaan kan. Perbezaan. Itu lah benda-benda tu lah. Okay, dy dx apa semua tu, itu common je dalam sini. Okay. Jadi okay, now sekarang ni bila kita dah ada yang ini, kita buatlah. Okay, kita tambah. So ini adalah nombor negatif. Tadi kita nak buat 3 tolak 5, so kita tambah dia 3 tambah negatif 5. So kita tambah 1 tambah 1 kosong, dapat sini 1 tambah 1 tambah 1 is 1 1. So 1 naik 1, 1 tambah kosong ada 1, kosong tambah 1 jadi 1. So 1 1 1 kosong. Alright. So once bila dia dah dapat 1 1 1 kosong, apakah nombor negatif dia? Kan? So bila dia dapat nombor negatif, CPU tu akan trigger. Bila ada nombor 1 dekat depan ni, so dia akan trigger. So this is a negative number. So what is the negative number of 1110? Kan? Jadi macam mana kita nak dapat negative number ni dalam bentuk dia apa 110 ni? Kita convert balik. So kita convert, kita pakai apa? Kita guna reverse engineering. Okay, macam mana kita guna reverse engineering untuk this one, untuk kita nak tahu value dia berapa ni, 1110 ni. Dalam tools complement kita pakai reverse engineering. Kalau tadi kita kita toggle ataupun kita invert. First step kita invert, second step kita tambah 1 dekat LSB. So bila kita nak tahu number negatif dia berapa, kita kena tolak 1 dekat LSB, kemudian toggle balik nombor tu ataupun invert balik nombor tu. So sekarang kita ada 1110, 1110. Kita tolak 1 dekat sini, so dapat berapa? Borrow 1, 2 tolak 1 jadi 1, 0, 1, 1. Betul? Okey. Lepas tu kita togglekan dia. Invertkan dia. Okey. So kita invertkan dia jadi 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0 ni equals to 2. So 1110 ni adalah negatif 2. So this is how you check the answer. Kan? Bila tanya soalan dalam exam, contohnya dia tanya soalan macam ni, soalan simple je, you boleh jawab, oh ini jawapan negatif 2. Tapi negatif 2 dalam tools complement apa? Kan? Mungkin dia tak bagi ada negatif 2, mungkin dapat negatif 18 ke negatif 12 kan. Tapi dalam tools complement nombor negatif tu berapa? So kaedahnya kita ada buat reverse engineering tadi itulah. Okey, kita start dengan, kalau tadi mula kita toggle tu adalah equals to the invert. Kita invert each bit and then the second step is kita tambah 1 dekat LSB. Bila kita nak tengok check number dia, kita kena tolak. Mula-mula tolak 1 dekat LSB, kemudian toggle balik dan dapat nombor tu. Waktu mana kita nak tolak? Waktu mana kita nak tahu nombor tu negatif ataupun nombor tu positif? Waktu mana kita nak tahu kata nombor tu negatif? Ketika bit yang MSB tu is equals to the 1. Bit MSB equals to the 1. Tadi kita buat sini kan? Mana tadi? Ini bukan bit MSB Walaupun dia itu overflow. Kita pakai 4 bit ni saja. Nampak perbezaan dia Alright, bila kita nampak 4 bit ni, oh ini kosong. Ini mesti nombor negatif, ini mesti nombor positif. Okay, once bila kita nampak macam ni, nampak dia dapat 4 bit je. Sini. Dia dapat 4 bit je, tapi nombor ni nombor 1. So kita tahu, this is a negative number. Bukan yang bit yang kelima tadi tu. Yang tadi kita tambah 5 tu overflow. Overflow tu tak kira. Kita neglect. Alright? So kita tengok yang bit yang 4 bit number. Kalau kita convert 4 bit number lah. Kalau 8 bit, 8 bit lah. Jadi jangan tengok bit yang ke-9. Kita tengok bit yang ke-8 tu. Yang hujung bit yang ke-8 tu adalah 1 ke kosong? Kalau kosong, positive number. Kalau 1, negative number.
That's way juga, cara ni juga yang computer identify whether that number is a positive or negative. Okay. Rasak lah kepala. Boleh pi lagi? Mestilah boleh kan? You all ni otak Tuhan bagi dahsyat. Kita ni semua hidup kita ni, kita tak pakai pun 100% otak kita. Antara makhluk di dunia ni yang banyak pakai otak, yang mereka kata yang paling banyak pakai otak adalah Tun Mahathir kan, antara yang banyak pakai otak. Tu pun dia pakai berapa persen je daripada otak dia. Betapa hebatnya otak manusia. Kan? Macam tu lah. So kita ni tak tahu lah guna berapa persen. Tapi saya rasa macam saya bila jawab admit kan, bila jawab admit SPM kan, rasa macam dah guna 120% lah. Rasa macam tu. Tapi sebenarnya tak pun, kita guna sikit lah. Kan? Alright, so ini yang dia cakap tadi lah, untuk nak tengok MSB dia sama ada positif atau negatif number lah, sign bit yang kita nak tengok tadi tu. Okay. Ini dia buat lah. Start dengan invert yang macam saya cakap tadi lah. Dia start, lepas tu dia invert, dia apa? Tambah 1, dia tolak 1. So ini perbezaan lah undisputed standard modern computing zero. So zero representation kalau untuk sign magnitude ada 2 zero, which is 000 dan 100. Tetapi dalam two's complement dia ada 10. Okey, kita buktikan. Buktikan dulu bagaimana 10 sahaja yang kosong tadi tu. Okey, tadi dia tunjuk pembuktian last kan. So kalau kosong, kita ada 000. Okey. So, bila two's complement, kita nak wujudkan nombor kosong, kita ada 000. So, two's complement, yang pertama sekali kita toggle. 000 jadi 1111. Alright? So, 0 ni nak tengok 0. Okay, 1111. Lepas tu, second two's complement, kita buat apa? Tambah 1 pada LSB tambah 1. So, akan jadi 1 tambah 1, 0101 naik atas, 1 tambah 1, 01 naik atas, 1 tambah 1, 0. 1 tambah 1, 0, 0, 1 hujung kat bawah. Because this is a 4-bit system number, so dia ambil 4 bit ni saja. So, dia akan dapat equals to the 000. Kalau negatif 000 pun, kita buat negatif pun, dia akan jadi 000. So, dia jadi 1 saja 0. Dalam numbering system two's complement, dalam two's complement, 0 jadi 1. Compared to the sign magnitude tadi, dia ada 2 zero. 1 0 0 0 0 0. Satu lagi 1 0 0 0 0. Okey, itu maksud dia kat sini lah. Single clean state 0 0 0 0 for the 0 lah. Requirement complex branch secretary and unify. Okey, ni yang senang sajalah. Okey, untuk arithmetic hardware pun, untuk two's complement lebih mudah. Dia pakai adder, dia pakai not, dia pakai increment dekat ujung LSB. Dia pakai NOT gate, lepas tu dia increment dekat LSB, dapat nombor negatif, kemudian dia pakai adder. Tapi kalau yang ni, skirt dia sangat kompleks lah. And then processing speed, dia lebih yang kalau sign magnitude ni dia slow. Sebab every time dia buat, dia kena check sign magnitude dia. Sign magnitude dia negatif ke positif? Sign magnitude MSB dia, sign dia negatif positif, negatif positif. Kalau yang ni dia tak perlu, dia buat pendarapan atau penolakan atau penambahan ataupun penolakan melalui penambahan terus saja flawless. Dan dia boleh dapat dengan segeralah. Okey. Habis bab tu, habis bab nombor negatif number. So kita masuk bab coded. Yang ini very interesting dan almost setiap tahun dalam final exam akan naik soalan lebih kurang macam ni. Dan saya plan untuk tahun ni pun mungkin akan naik juga soalan BCD ni. So what is the BCD? Okey, apa itu BCD? BCD adalah binary coded decimal. Because of manusia ni, kita ni pakai decimal number. Machine pakai binary number, binary code, binary 0101. So macam mana kita nak
relate ataupun macam mana kita nak connect manusia dengan mesin ni. So, melalui binary coded decimal. Binary coded decimal ni, dia coded binary code 4 bit ke dalam decimal number. Okay. So, macam mana? So, for example, nombor ni 1001. 1001 ni nombor apa? Dalam decimal number 9. Kan? Ni lah, nombor hujung ni 9. 0110 nombor 6. 0011 nombor 3. 0000 nombor 0. So, untuk binary coded decimal, dia ada buat dah nombor kat sini. Jadi, untuk binary coded decimal, untuk kita nak translate decimal 9630 ke binary coded decimal, the number is going to 1001 0110 0011 0000. Okay, itu kita nak code. Kita nak convert dia direct. Setiap number tu 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 bit, kita convert direct. Uish, sorry saya jadi muda pula. Okay, kita convert je direct. Okay. Tiba tergelincir suara dia kan. Mungkin dia coded suara tu. Okay. Beza dengan kita translate pure binary, kalau kita nak translate 4927 ke dalam bentuk binary, kita guna apa? Translate tengok nombor dia. Pakai calculator je lah. Kan? Kalau kita nak translate ni, maksudnya 4927 bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2 sampai kosong. Kita ambil daripada bottom to the top untuk dapat dia punya number. So, number dia berapa? Ada tak dia tulis sini tu? Saya tak nampak sini tulis berapa tak. Berapa? 10 ni? 1001 ni. Berapa 4927? Dalam decimal? Dalam binary? Sekejap. 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bit. Okey. So, ini adalah nombor yang ditranslate purely daripada decimal kepada binary. So, itu sistem lain. Itu sistem binary system. Kalau translation for the BCD, 4927 is more simple. Okay? Dia buat macam mana? 4 ni dia translate lah. 0100. 9 pula 1001. Ini apa? Ini nombor 9 lah. Nombor 9 yang dalam, kalau kita convert decimal kepada binary. Kan? Nombor 9. 2 0010. Okay, kemudian 7 is a 0111. Okay, so combine this number. So that is the BCD coded decimal. Punya nombor untuk representing 4927. Kalau binary pure, yang awak translate tadilah 100111111111. Beza kan, number ni, dua ni adalah beza. Sebab, itu perbezaan dia yang kita nak tahu. Kaedah dia pun berbeza. Okay. Okay, so sekarang ni pun sama juga. Mesin ni lepas nampak kod. Okay, ini adalah mapping untuk decimal number, universe 0 sampai 9. Sebab dalam kita punya numbering system memang biasanya kita akan pakai 0 sampai 9 je, kita tak pakai ABCD tu. Okay. Alright, jadi sekarang ni nombor yang ada dalam BCD, ini 24 jadi lah. Ini yang binary number lah. Kan binary untuk dapat nombor 0, 0000. Ini macam binary conversion biasa. Okay, sebab itu dia macam tu. Okey, so untuk 0 dapat 0000, 1001. Okey, 20010 sampailah nombor 9. Nombor 7 0111, 8 is a 1000, 9 is a 1001. Okey, tetapi dia boleh pergi lagi kepada
1010, 1111, 1100, 1101, 1101, 1110, This is a hexadecimal kan. So dia boleh pergi A, B, C, D, E, F. But in the binary coded decimal, nombor ni adalah invalid. Sebab apa? Sebab dia translate decimal number saja. Dia translate daripada 0 ke 9 saja. 10 tak ada. 10 bukan decimal number. Okey. Kalau 10 dia dah jadi A. Kalau hexadecimal adalah A, B, C, D, E kan. 0010 sampai 1111. Tapi coded decimal dia ada sampai 1001 saja. Lepas tu 10 nak present macam mana? Okey. Kalau 10 nak present macam mana? Untuk binary binary coded decimal untuk 10. 1010 salah. Untuk 10 dia nak coded macam mana? 10. Untuk 0 dia akan coded 0000. Untuk 1 dia akan code 0001. So this is a 10 dalam binary coded decimal. Senang saja dia belah kanan begitu. Okey. Tak jadi lah ambil gambar. Jangan anaya diri sendiri. Letak pen tukang bocor lah kepala nanti. Faham tak? Okey, simple saja kan. Tetapi macam mana kita nak buat calculation yang ini? Okey, untuk binary coded decimal ni macam mana kita nak buat? Dia punya challenge dia adalah bila kita buat penambahan macam ni contohnya. Okey. 8 tambah 4. 8 tambah 4 dapat 12. Kita buat penambahan biasa. So, akan dapat 1100. Betul? So, this is a binary coded decimal juga. That one is a binary coded decimal juga. Kan? Tapi bila kita tambah, kita akan dapat 1100. Tambah biasa. 1100 ni invalid number. Kan? Sebab dia dah jadi nombor 12 dalam bentuk binary. So, this is invalid number. So, macam mana kita nak tune balik supaya dia representing dalam BCD bila kita dapat number yang lebih daripada 9 tadi tu, okey, triggered binary addition by lebih pada 9, dia akan intervention hardware inject 6 ke dalam number tu. Okey, dia inject 6 dan the result akan jadi decimal place. Contoh tadilah. Okey, invalid number adalah 12. Kan, dia detect, oh this is a invalid number. So apa yang dia buat? Dia akan tambah dengan 6. 011. Kenapa dia tambah dengan 6? Sebab A, B, C, D, E, F adalah 6 number. Bukan 6, 7. Hang ni 6, 7 lah. Tapi nak kata apa kan? Okey, tak boleh sebab saya rekod. 6, 7. Tak apalah, 6, 7. Okey. So, kita kena tambah 6 untuk correction number supaya betul. Okey, contohnya nombor 12 ni. 1100, kita tambah dengan 6. So, dapat hasil 0 tambah 0 dapat 0. 0 tambah 1 dapat 1. 1 tambah 1 dapat 10. 0 naik di atas 1. 1 tambah 1 dapat 10. Dapat 10 macam tu. So, once bila kita dah dapat 10010, that is the representing numbering untuk binary coded decimal. Kenapa? Kita tukar balik, nombor ni 0010 adalah 2, 1 adalah 0001 adalah 1. So, dapat jawapan dalam binary coded decimal is 12. Ini untuk kita dapat penambahan lah. Okay? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Tak faham? Pening. Okey, saya tunjuk sekali lagi yang ini. Yang ini most important, benda yang penting juga. Selalu juga dia duk tanya dalam soalan exam. Okey, contohnya. Kita ada dua nombor coded decimal. Coded decimal yang simple saya bagi.
Saya tak mau bagi 2 lagi, saya bagi 1 je number Ataupun kita nak buat 2 number. Syok sikit kan? Syok tak? Tak syok sangat Okey. Tak apa, kita bagi 1 number dulu untuk you all faham. Okey, saya ada 7 dengan saya ada 6. 6 dan 7, 6, 7. Kan? Okey. So saya ada 6, 7. Anak saya pun duk 6, 7 juga kan? Semua pekat 6, 7. Tak tahulah. Okey. Kita ada 6, 7 kita nak tambah. So dalam BCD, alright, binary coded decimal. 6 adalah 7 adalah berapa? 0, 1, 1, 1. Betul? 6 adalah 0, 1, 1, 0. Okey. So dia tambah 2 ni. So kita tambah biasa je lah. 1 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 1 tambah 0, 1, tambah 0, 1 naik atas, 1, 1, 1. Okey. So bila dia dapat 1, 1, 0, 1, dia compare. Dia compare dengan number yang invalid. Adakah dia number real atau number invalid? So dia dapat tahu, oh 1, 1, 0, 1 ni dalam listing number invalid. So apa dia buat? Bila dia dah identify benda tu nombor invalid, so dia buat apa? Dia tambah dengan 6. Okey? So dia tambah dengan 6. 6 adalah 1, 1, 0. So dia tambah automatik, dia tambah dengan 6. So bila dia tambah dengan 6, dia akan dapat 1, 1, 0, 1, 0, 1. Okey? So bila dia tambah macam ni, ini adalah nombor BCD yang baru yang dia produce. So nombor BCD ni nombor apa? Tambah lagi 3 kosong kat sini. So ini adalah nombor 0001 adalah 1, 0011 adalah 3. So 6, 7, 6 plus 7 sama dengan 13. Jangan rekod lah. 6, 7 ni dia sensitif. Sama dengan 13. Betul? So in the BCD, dia akan dapat 13 juga. 13. So itulah kenapa kita nak buat adjustment yang kita kena tambah 6. So how we adjust that? If the numbers is more than 9. So 9 is a 1001. So if the number started from 1010 until 1111. Bila dia detect number tu, salah satu number tu appear, so terus dia tambah 6. Untuk apa? Untuk dia nak tambah 6 lah, sebab nombor tu dalam binary is a 12. So bila tambah 6 dia akan jadi 12. Sebab BCD adalah number yang macam ni. Okey, boleh faham Alright. Good. Okey. Okey, ini adalah dia nak representing 150. Okey, kalau dalam 150 dalam binary normal dia pakai 8 bit je. Dia pakai 8 bit sahaja. Sebab yalah dia adalah kelebihan, adalah kekurangan dia. Okey, dia pakai bit yang sedikit lah. Binary kan, binary dia convert macam biasa je. Dapatlah 100 10110. Tetapi kalau dalam binary coded decimal, dia makan sampai 12 bit. Sebab apa? Sebab satu ni dia akan, sebab setiap satu ni dia akan 4 bit. 4 bit, 4 bit, 4 bit jadi 12 bit. 1 adalah 0001, 5 adalah 0101, 0 adalah 0000. Sebab dia coded kan, dia code direct macam tu, so dia jadi 12 bit. So untuk storage, kalau BCD ni kurang merugikan lah. Sebab dia terpaksa simpan 12 bit instead of kalau dia nak simpan binary, dia hanya pakai 8 bit sahaja. So ada kala kita guna binary coded decimal, ada kala kita guna binary. Binary coded decimal ni guna untuk apa? Untuk nak display, untuk nak benda-benda yang instant yang kita nak buat untuk operation lebih mudah guna binary coded decimal. BCD require significantly more physical memory and storage space than pure binary to hold the exact same value. Maksudnya untuk dia nak hold 150 tu, kalau kita guna numbering system binary, dia hanya pakai 8 bit sahaja.
Tetapi kalau kita guna binary coded decimal, dia menggunakan 12 bit. So, rugi 4 bit. Okay, but dia ada kegunaan-kegunaan dia. Okay, we have another half an hour to go. Hopefully you all fit enough to survive lagi setengah jam. Tengok pun macam tapi okay. Alright. So let's recap daripada tadi. Arithmetic. Okay, boleh nampak arithmetic tambah tolak macam mana? Okay, kita pinjam berapa? Kalau arithmetic binary, okay, kita nak buat tolak subtraction. Kita pinjam berapa? Pinjam 2. Okay, asas dia adalah kita pinjam base dia. Saya ajak ni binary, tiba-tiba keluar dalam soalan exam, octal pula, tolak octal. Kalau awak hafal, ini saya cakap kalau hafal, habis kangkang habis dalam exam. Kan? Kalau hafal lah, oh yang ni kita pinjam 2, masuk exam pinjam 2. Tengok, keluar soalan, octal punya penolakan. Mampu tengah tidur, lipok balik. Kan? That's why kita kena faham fundamental, kita kena faham asas, apa yang kita pinjam. Kalau decimal, kita pinjam 10. Why kita pinjam 10? Because dia adalah base 10. Kalau binary, kita pinjam 2. Why? Because that is the base 2. Kalau octal, kita pinjam 8. Tiba-tiba naik soalan exam, tambah hexadecimal. Kita pinjam berapa? 16. Nampak? Hang mai pi soalan macam mana pun, aku ready. So, itu bezanya. You all belajar matematik dulu pun. Ada setengah belajar matematik. Kan? Ini gunalah untuk nanti bagi tahu adik-adik kamu ke, siapa ke. Kan? Kalau dulu kamu dah belajar matematik menggunakan hafalan, jangan belajar matematik pakai hafalan. Belajar matematik guna faham asas. Macam kita belajar sekarang, kena faham asas dia apa. Mai pi soalan macam mana pun, kita faham untuk borrow kena borrow base number. Base system tu, base 16 borrow 16, base 8 borrow 8, base 2 borrow 2. Kan? So, walaupun dalam soalan ni saya ajak binary number, kalau saya nak tanya tolak hexadecimal, awak boleh buat tak? Boleh. Sebab asas dia dah ada. Nak pinjam berapa ni, the rest is the careless mistake. Kalau careless mistake, itu tak boleh nak buat apa lah. Yang itu selalu saya pun tak boleh nak buat apa. Tetapi, isu pelajar-pelajar AdMath yang tak boleh buat SPM ni, dia tak faham fundamental. Macam awak semua lah kan. Tapi ada AdMath yang power ni. Ada AdMath 1, AdMath 2, kan, AdMath 3. AdMath G pun banyak. GE. Saya ada result awak semua ni. Sekejap saya buka. Tahu awak semua kan? Sebab kadang-kadang kita belajar AdMath terlalu banyak fundamental yang dia nak faham. Sama juga dengan digit. Actually sama je dengan subjek-subjek engineering yang you akan face another 3 years ni. Dia ada fundamental. Kadang-kadang lecture ni kita tak boleh lah nak ajak ke semua. Tapi kita bagi fundamental tu. Supaya awak balik, bila buat latihan, kadang awak buat latihan tolak binary, kadang awak buat tolak octal, kadang awak buat tolak hexadecimal. Kan? Macam itulah. Okay? So, itu yang you kena faham the concept. Macam saya terang daripada first week, even MSK dulu waktu time first awak jumpa dengan saya pun, saya kata mengaji kat engineering ni bukan boleh mengaji hafal. Kena mengaji, faham konsep. Okay, again, saya berulang-ulang kali cakap, tetapi akan ada berulang-ulang student yang akan guna kaedah hafalan lagi. Tak percaya cakap saya. Saya mengajar tak lama sangat lah. Since, saya rasa 2008 saya masuk sini. Saya mengajar. Kan? Waktu tu awak baru lahir. Sekarang dah 18. Lebih kurang lah 18 tahun. Duk mengajar benda ni je lah.
Jadi saya jumpa pelbagai jenis kaedah belajar, kaedah yang awak nak belajar. Mungkin waktu 1-2 tahun waktu first saya mengajar tu saya tak dapat identify lagi macam mana student belajar macam mana. Sebab dulu waktu saya belajar cara faham. Tapi rupanya banyak student yang belajar cara hafal. So, it doesn't work in engineering. Mungkin awak salah course masa engineering. Mungkin awak kena pergi course arkeologi. Peguam kena hafal akta. Kan, akta apa semua. Sini tak tahulah akta apa ni kan. Dia kena, ataupun awak pergi ke bidang-bidang medical. Mungkin medical ada tapi pharmacist tak boleh pergi juga sebab nak keluar kimia punya formula. Kan? So mungkin medical okey lah kot kan. Sebab jantung daripada dulu duduk tang ni ya. Dan semua daripada kamu pegang sini jantung. Kan? Ada tak pegang-pegang tengok jantung sekali kat sini. Tak ada. Kan saya mention earlier memang macam tu. Alright. So yang itu bolehlah kita belajar cara hafal. Ataupun hafal simptom-simptom macam anak buah saya ada seorang dia buat medical. Saya kata saya sakit rasa macam sakit perut gini. Ada tu. Oh ini kena GERD, ini kena tu. Dia boleh hafal daripada simptom-simptom. Sebab simptom tu sama je. Tapi engineering ni dia tak sama. Sebab bukan tak sama. Untuk menjadi engineer yang baik kita kena cipta. Kita kena innovate. Macam mana kita nak innovate kalau kita tak faham fundamental? So that's why kita innovate ni maksudnya kita ada barang sedia ada, kita tambah baik. Kereta yang sedia ada dulu pakai enjin, sekarang dia tambah baik pakai bateri. Bateri tak tahan pula, lepas ni dia tak pakai apa. Kan? Pakai ayak ke, pakai apa ke. Dia macam-macam lah. Itulah innovation. Tapi dia kena faham konsep awal dulu. Macam mana nak gerakkan bateri tu. Torque dia berapa, kena faham torque, kena faham horsepower, torque dan sebagainya lah. Itu dalam bidang engineering yang otomotif lah. Sama juga dengan konteks ni. Kan? Kita kena faham semua benda untuk engineering. Okay, last one. We have another half an hour plus minus. So, kita akan belajar last one untuk chapter ni adalah grey code. So, this is what we call grey code. Apa itu grey code? Grey code ni pun representing dalam bentuk binary juga. Tadi kita dah belajar apa? Binary code, binary sahaja. Binary. Kan? Lepas tu sign magnitude two's complement. Salah satu itu adalah dari segi arithmetic dia. Juga binary. So, binary coded decimal. Binary juga. Tapi cara berbeza kan? Apa nama dia punya numbering apa semua ni. Ini satu lagi cara untuk coded kepada decimal number by using grey code. Kenapa asas dia buat grey code ni? Okey, pasal apa dia nak buat grey code? Baik hang duduk maintain je binary code yang sedia ada. Lebih mudah. Tetapi bila orang tu dia nak interpret dalam komputer, dia akan nampak kesusahan dekat komputer tu. Sebab komputer ni dia bodoh, dia ikut arahan daripada kita. Sorry, bodoh tak boleh guna sebab bodoh tu perkataan negatif. Dia kurang cerdik. Ya, betul. Ada yang sebab sekarang Gen Z kan suka buat apa? Suka buat TikTok kan. Saya rasa lecturer sini pernah kena. Dia cakap-cakap lepas tu cakap bodoh. Dia cakap bodoh ke dia cakap somewhere else yang ni lah. TikTok ambil takat tu je. Dia pun, student tu pun bukannya nak perkena lecturer tu, tak. Tapi student tu pun ambil, tiba terkena tang bodoh. Lepas tu netizen lah kan. Apa pasal lecturer ni dalam lecture hall cakap bodoh ni? This is a negative word. You cannot do this. Lepas tu banyak lah. Kan dia punya rentetan dari situ. Jadi ni pun masuk dalam YouTube juga ni. Okay, netizen sekalian. Jadi bijak sikit. Tengok video penuh. Jangan tengok video sekerat-sekerat. Okay. Sambung balik. Sebab nanti dia akan masuk dalam YouTube. Saya akan upload dalam YouTube dan you all akan tengok kan. Tengok tak? Ya ke? Saya check view. Tak ada. Dia view ni biasanya dia akan maintain macam tu. 100 orang, 200 orang sedia jadi YouTuber macam saya kan. Kalau jadi macam apa saya duk tengok tu Mekanika ke, Ceritera ke, Pandu Laju ke, sekali up video 2 million tengok 3 million. Saya paling baik pun 300 view tu. 300 view aku dapat. Paling banyak view dalam tahun ni itulah yang minggu lepas punya video lah.
Tu pun pasal nak buat lab, kena bertengok. Dapatlah 500 view kan. Jadi lah, walaupun tak boleh income money, tapi boleh. Saya tak fikir pasal duit tu, tapi saya fikir lebih kepada fardu kifayah yang kita hantar. Supaya you all boleh faham, you all guna ilmu tu, insyaAllah saya dapat sikit. Tak mau kat sini, saya tak mau bijak di sini, saya nak bijak di sana. Alright, so back to this grey code. So why grey code ni perlu? Okay, so grey code ni naturally dia ada berlaku binary glitch. Okay, for example, untuk kita nak jadikan kita nak mana ni macam ni. Okay, untuk kita nak translate translation clash. Kita cakap senang lah. Okay, kita cakap senang. Okay, lepas 1, 2, lepas 001, 010. Lepas tu 011. Lepas 011, 101, 100. 4 kan? Kita cakap senang lah. Tapi komputer nak buat susah. Sebab apa? Sebab dia kena, bila dia nak translate, dia akan jadi makan masa. Dia nak translate 3 contohnya. Kalau 0 ke 1 tak apa. 0, 0, 0. Translate 0, nak transition ke 1, dia hanya pakai 001. Satu kali. Satu bit yang hujung dia ubah. Betul tak? Kan? So, isu dia kat sini, kenapa dia buat grey code ni adalah, contoh macam 3. 3 adalah 011. Kan? 3 adalah 011. Bila dia nak translate kepada 4, dia kena ubah jadi 100. Bila dia nak transition 3 ke 4, dia makan masa. Dia nak ubah 1 jadi 0, bit 0 tadi ubah, bit 1 ubah, bit 2 pun ubah. Dia kena toggle ke semua. Ini 3 jadi 4. Jadi transition tu di antara satu nombor ke satu nombor untuk binary, neutral binary, dia akan makan masa yang berbeza-beza. Ada yang sekejap, ada yang cepat. Ada yang sekejap, ada yang cepat. So ini is not good dalam komputer. Sebab bila dalam computerized, bila dalam kita nak buat dalam machine, kita nak consistently dia punya cara tukar tu. Dan bila kita buat macam ni, dia ada tendensi untuk glitch, untuk missing, untuk tergelincir, untuk nombor jadi lain. Okay? So dia kena pakai ni macam ni, 3 bit dia nak kena pindah sini, pindah sana, pindah situ. So hardware glitch risiko tu sangat tinggi compared to the grey code. Okay, grey code ni apa? Grey code ni dia pindah satu nombor saja dalam satu masa. Okay. Grey code nombor 0, lepas tu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, saya buat macam tu. Grey code kata 4 bit 0000000. Satu untuk grey code dia pindah satu je. Yang LSB 0001 dia toggle 001. Okey. Untuk dia nak pergi kedua, dia pindah satu juga. Sekali saja dia pindah. So untuk dua dia, kalau normal binary dia akan jadi 0010 kan. Tapi untuk dua dalam grey code, okey, dalam grey dia akan jadi 0011. Nampak? Dia pindah satu, dia ubah satu je. Dalam bit tu dia hanya ubah satu je. Tang mana tu ikut nombor yang tak ada lagi. Okey? So nombor 3 pula dia akan ubah apa? Nombor apa yang tak ada lagi? 0010. Kan? Ni dia dah ubah satu, so yang ni dia patah balik 0010. Lepas tu nombor 4 dia nak ubah mana? 0011 dah ada nombor 3. 00 berapa tak ada, dah ada kan. Jadi dia akan ubah 0110. Dia bukan dari depan, dia bukan dari belakang Okey, dia adalah dia ubah satu tempat saja untuk satu state. Okey? Tengok kalau kita kata satu ubah satu tempat satu state, ini 000 tak apalah, 00 asas dia. Alright? Kemudian satu, dia ubah satu state ni saja. Daripada nombor atas ni dia ubah yang ni je kan, untuk jadi satu. Okey?
Untuk dia nak buat nombor 2 pula, yang ini dia maintain. Dia ubah yang ni je. Kosong ni jadi 1. Dia ubah 1. Untuk dia nak jadi next state dia declare nombor 3. So dia ubah 1 lagi. Dia nak ubah sini ke dia nak ubah sini? Yang ni tak ada lagi number. So dia ubah pula yang ni. So yang ni maintain. So dia ubah yang ni. Untuk nombor 4 dia nak ubah apa? Dia boleh ubah dia boleh satu-satu. Satu-satu dah ada. Okey, kemudian dia pergi ke sebelah. So dia ubah yang ni 1, yang ni maintain. Untuk nombor 5 begitulah seterusnya. Nombor 5 dia akan pergi 0 1 1 1. Bermula balik dengan dia check daripada bawah. Daripada LSB ni. Ada lagi yang pakai 1? Oh, tak ada lagi. Pakai. Next, dia buat apa pula? Nombor 6. Dia akan 0 1 0 1. Dia ubah pula ni. Kan? Ada lagi 0 1 0? Tak ada. Tak ada, dia pakai ubah lagi. Lepas tu apa lagi? Nombor 7. 0 1 0. Ubah sini pula. 0. Begitulah. Okay. Next. Kenapa dia... Sebab apa kita nak buat grey code ni? Macam saya cakap lah. Sebab dia takut dia glitch. Okay. Macam mana glitch tu? Sebab kalau kita kata contohnya 3 ni nak tukar kepada 4. So kalau kita tengok sini dia mula-mula 0 1 1, lepas tu second state nak pergi ke 4 tu adalah 1 0 0. Jadi dia ubah semua ni. Ni ubah. So bila ubah banyak, so kemungkinan akan jadi high risiko untuk dia nak miss lah. Itu untuk dia nak glitch. Berbanding dengan grey code. So kalau macam ni ada nombor 3 0 1 0. So bila second state dia cuma ubah satu kedudukan ni. Okay, kalau kat sini dia ubah dia dekat sini saja. Yang 2 ni kekal. So oleh kerana perubahan dia 1 je, so dia kurang risiko. Okay, next kalau kita tengok seterusnya, yang ini pula adalah untuk kita nak macam mana kita nak tentukan nombor ataupun kita nak convert lah nombor daripada nombor binary biasa nak ke grey code. Okey, contohnya kita ambil contoh. Okey, untuk conversion ni kita akan guna gate XOR. So gate XOR ni dia ada dia punya truth table dia yang ni lah. So 0 0 jawapan dia 0, 1 1 jawapan dia 0, 1 0 jawapan dia 1, 0 1 jawapan dia 1. Which is kita boleh conclude kan yang mana kalau input dia sama, dia akan bagi output 0. Kalau input berlainan, dia akan bagi output 1. Okey. Macam mana kita nak convertkan nombor binary tu kepada grey code? So dia punya structure dia kita buat macam ni lah. Okey, so dia kalau kita tengok kat sini, kita pakai XOR ni. Okey, dia ada ni yang bit yang pertama MSB. So ini adalah LSB. Okay, so untuk yang ini sebenarnya ni bit keempat Ni bit keempat, bit ketiga, bit kedua dan bit pertama lah. Okay, so macam mana bit MSB ni dia kekal. Dia kekalkan. Kemudian untuk nak tentukan bit yang grey code yang ketiga ni ataupun yang sebelah MSB tu, so yang ketiga tu dia akan XOR kan antara bit keempat dengan bit ketiga ni, dia XOR kan. Okay, kemudian kalau dia nak tengok yang ketiga pula, so dia XOR kan antara bit ketiga dengan bit kedua. So kalau dia nak nampak yang bit yang LSB, so dia akan XOR kan antara bit kedua dengan bit pertama. So kalau kita tengok kat sini sebagai contoh, kita ambil contoh kalau dalam bentuk kalau dalam bentuk nombor contohlah, kita kata ambil nombor 4 nombor 4 dalam binary. So nombor 4 dalam binary adalah 0 1 0 0 kan, binary number. So dalam grey code pula 0 ni kita maintainkan dia dekat sini. Okay, dia maintain. So yang 0 dengan 1 ni kita XOR kan. So 0 dengan 1 dia difference, so dia jadi 1 lah. And then yang kedua ni pula kita akan XOR kan pula antara 1 dengan 0. So sama juga dia akan jadi 1. And then yang last sekali pun kita XOR kan 0 dengan 0, so jadi 0.
So dalam grey code, nombor 4 tu adalah 0110. Okay, so ini adalah nombor grey code lah, 0110 nombor 4. Okay, so okay, kalau contoh lagi satu, kita buat nombor 3 pula. Ini nombor 4, kalau nombor 3 macam mana pula? Kalau nombor 3, 011 kan. Okay, so sama juga kita buat yang MSB, remain. Kemudian yang 2 ni kita XOR-kan 00, jadi 00 adalah 0. 01 XOR-kan jadi 01 jadi 1. 11 kita XOR-kan jadi 0. So dalam grey code dia adalah 0010. So 0010. Itu je dia punya grey code. So macam mana dia nak hasilkan grey code lah. So dengan guna kaedah yang ni. Okay, yang MSB. So syarat dia adalah MSB remain, kemudian setiap antara bit tu dia akan XOR-kan untuk mendapatkan bit-bit berikutnya. Okay, yang last ni pun sama juga. Cuma dia sebenarnya dia slide yang ini, tapi dia buat dalam bentuk infografik lah. So awak boleh nampak lah dekat sini macam mana dia punya buat dia punya conversion tu lah. So kalau kita tengok sini, nombor binary sequence dia adalah 1011, ni nombor 11 kan. 1011, so macam mana dalam bentuk binary, dalam bentuk grey code. So dia maintainkan nilai 1 ni, so dia maintain, so nilai dia jadi 1, and then yang nombor 2, 1 dan 0 dia XOR-kan, so dia XOR-kan, so dapat value 1. Okay, and then 0 dengan 1, yang 2 ni kan, yang 2 ni pula dia akan XOR-kan 0 dengan 1, dapat nilai 1 juga. So yang last kali adalah dia akan XOR-kan 1 dengan 1, which is 1 dengan 1 dapat nilai 0. So nilai untuk 11 dalam grey code adalah 1110. Okay, so itu saja untuk minggu ini. Kita berjumpa lagi dalam minggu yang akan datang. So make sure awak faham numbering system, sebab minggu akan datang kita akan masuk chapter seterusnya, iaitu chapter logic. Okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.